Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Memandangkan hilang merah tak siap lagi. RTT pun tak pasang lagi. Kita bawa Myvi pula kali ni, Myvi merah. Okey. Myvi merah camping. Kali ni kita tak buat video camping, video perjalanan daripada Batu Gajah ke Besut. Tengoklah macam mana perjalanan nanti. Baru sampai tu Kuala Kangsar. Okey, tadi dah isi minyak. Isi minyak penuh. Bawa Myvi isi minyak penuh baru RM50. Kalau bawa helak merah penuh RM180. Ha. Penuh boleh pergi 450 km. Kita tengok berapa kos habis bawa Myvi pergi ke Besut. Bogor tu Kuala Kangsar. Tadi macam biasa kita isi minyak dekat Petronas. Mudah. Pasal pakai settle je, tak payah turun ke kaunter. Okey, jom teruskan perjalanan. Tengok baru pukul 3.28. 3.28 baru keluar tol Kuala Kangsar. Okey, jadi kita sambung balik. Okey, kali ni kita gerak. Kita gerak kali ni ada urusan ke Besut. Hujan. Yang 2 minggu sudah pergi tak hujan. Sampai di Jeli baru hujan. Kali ni baru sampai kat ni, mana ni dah hujan turun. Gerik tak sampai lagi. Gerik 74 km dah hujan. Kalau ikut ramalan cuaca hari ni dengan esok memang hujan. Perak, Kelantan, Terengganu. Jom teruskan lagi perjalanan. Urusan besok petang di Besut. Mungkin malam ni kita tidur di Jeli. Besok baru kita sambung lagi perjalanan ke Besut. Okey, baru sampai Pekan Gerik. Baru sampai Pekan Gerik. Dah berhenti dekat ni Petronas. Petronas Gerik. Mudah berhenti kat sini. Solat dulu kat sini. Rehat-rehat kejap baru kita nak gerak ke teruskan perjalanan lagi. Malam ni sampai ke Jeli je. Besok baru kita sambung perjalanan. Tapi kali ni kita naik kereta ni lah. Ni kali pertama kereta ni masuk dalam channel YouTube Helak Merah. Myvi nak kata merah tak merah. Pinjam kereta anak lah kali ni. Okey, jom rest dulu kat sini. Okey, sebelum terus perjalanan, tadi kita dah isi dah ayak lah ni. Senang, mudah, sejuk je. Boleh guna. Minum dulu, lepas tu kita terus. Tu IPD Jom teruskan perjalanan. Bongsu pun dah bangun dah. Nampak tu dah bangun dah. Pagi setengah. Pembek bukan isi tu. Bukan Gerik. Nampak Syembah hentian Gerik. Inilah Pekan Gerik. Lagi kita terus ke Jeli. Dengar cerita tentera dalam radio Ponis 5.4. Kita tak tahu channel radio mana ni. Search je. Tengok cerita tentang askar. Tinggal sebulan lagi nak pencen lah. Kita dengar ya, disiplin tu. Sama ada nak pilih yang maskulin ataupun nak pilih yang disiplin. Bergantung pada anda lah. Ataupun ada tanya. Jalan ni pun dah okey lah membandingkan dari dulu. Baru seronok ikut jalan macam ni. Buat tau baru. Hanya 2-3 kawasan je kot. 2-3 kawasan yang jalan untuk dibaiki. Tapi ni
Memang puas hatilah ikut airway ni. Memang bukan highway. Jalan ke Gerik ikut jalan ni. Di Kelantan ikut jalan ni je. Kalau ada jalan lain dah pergi dah. Kali ni kita layan suasana petang. Selalu malam kita sampai kot ni. Malam pun nak manjat Gerik ni. Kali ni kita layan suasana petang. Muatan berat. Oh, 3 biji kenderaan berat. Tak ada nak motong double line. Jadi kita ikut yang belakang ni. Jadi ada tempat motong, kita potong. Kalau tidak, lepas maghrib pun sampai jeli ni. Ada sesuatu di hadapan. 2 biji lah lori. Lori lalu, dia bagi lampu. Ada abang kawasan tu. Kita tengok kalau sempat. Okey, baru off kamera. Di sebelah kiri ada 4 ekor. Memang betul lah. Kalau lori di hadapan, kereta di hadapan bagi lampu, mesti ada sesuatu. Tapi tak ada rezeki nak rekam. Pasal baru off kamera sebelah kiri kita. Alhamdulillah. Oh, sampai Royo belum nampak Tasik Banding. Kota Baru 169. Tak boleh mandi sayang. Lama tak mandi sungai tu. Pantang nampak sungai, minta nampak air. Okey, jambatan kedua. Selalu kita lalu malam tak ada apa. Tak nampak. Kali ni okey. Mentasi Tasik Banding. Oh. View dalam kereta jalan kali ni. View camping tak ada. Jadi kita rekod perjalanan Batu Gajah ke Besut. Hari ni boleh relax santai lagi. Besok petang malam pun sampai sini pula. Dah berkabus, nampak? Dah berkabus. Kita ada dua dah. Sisih, tadi sisih lagi dengan Abang Besar. Tapi di sebelah kanan. Yang mula-mula di sebelah kiri, yang kedua di sebelah kanan. Harap dia tak mengganggu. Nampak jalan dah berkabus. Oh, pemandangan terhad. Sejuk. Sejuk. Oh, sampai Banjaran. R&R Banjaran Jatiwangsa. Kedai bertutup. Wangi nampak. Kalau tidur kat atas ni okey ni. Layan sejuk. Nanti kejap kita turun bawah dah sampai dah jeli. Malam ni kita bermalam di jeli ya. Sebelum turun bawah kita layan suasana sejuk kat atas ni dulu. Dulu kita pernah pelekat stiker kat sini. Stiker hilang merah. Tapi tak pasti lah. Jatuh ke, tercabut ke, orang buang ke. Dah tak ada. Jadi malas kita nak bubuh lah. Penuh dengan stiker kan awak. Sejuk. Sejuk kat atas ni. Dah kita turun. Tak jauh lah bawah tu je. Tempat kita bermalam malam ni. Besok pagi dan tengah hari baru kita gerak ke Besut. Settle di Besut. Oh, kita gerak balik ke Ipoh. Jadi selalunya kita datang Awasari.
Tak payah lama kat atas, sejuk. Tapi okey lah hari ni. Buat masalah, memang okey. Nampak aman lah, tenang lah. Lori pun tak banyak. Kalau ada helak merah, boleh buka TT dah ni. Buka TT tempat biasa, boleh tidur. Lama tak tidur kat atas ni. Tapi ni memang sejuk betul. Memang sejuk. Jom, kita turun. Turun, teruskan perjalanan. Oh, nampak yang tu dah bangun. Dah makan ayam biar. Okey, ada rezeki. Kali ni dapat. Tadi tak dapat, kita paksa patah balik. Nampak. Oh, besar. Oh, nampak besar-besar. Oh, baru masuk Jajahan Kelantan. Jajahan Kelantan daerah Jeli. Okey, jadi kita cari kedai makan. Kita makan siap. Lepas tu kita balik tidur. Besok kita sambung perjalanan ni. Tu ngangam hujan. Sampai hujan. Macam yang lepas. Sampai hujan. Kentang ni man. Okey, makan pun sudah. Memandangkan sini hujan, kita sambung perjalanan esok. Okey, jumpa esok. Kita pergi tempat penginapan untuk malam ni. Okey, kita sambung esok. Okey, Assalamualaikum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, jom. Dah pukul dekat pukul 2. Kita sambung balik. Sambung lagi perjalanan semalam. Terus ke destinasi. Mau sampai Besut dalam pukul 4. InsyaAllah sampai. Kalau jalan tak banjir, sampai. Dah semalam sampai ke hari ni hujan. Mendung Di mana ni? Continue straight. Jangan harap ada kawasan banjir. Kalau ada kawasan banjir, gagal misi. Pasal masa ngam ya sampai Besut pukul 4 ni. Continue for 1.5. Tengok saya buat Batu Gajah. Ni Batu Gajah Kelantan, bukan ke Batu Gajah Perak. Ingat dah sampai Batu Gajah lah. Padahal Batu Gajah Kelantan, Kampung Batu Gajah. Alhamdulillah dah masuk Terengganu. Okey, kita dah masuk negeri Terengganu. Okey, jom kita uruskan urusan kerja dekat di Terengganu dulu. Lepas tu Kuih 5, Kuih 6 habis urusan kerja, kita gerak balik. Okey, jom kita buat yang benda yang patut dulu. Okey, Alhamdulillah dah selesai tugas kat sini. Bulan 1 pula kita main. Bulan 1 3 kali rawatan kat sini. Oh, tu nampak suasana mendung hari ni. Okey, jom jauh lagi perjalanan nak balik ke Batu Gajah. Nampak tu Budak riau kuat. Jom. Selamat tinggal Terengganu. Okey, selamat jalan. Habis, nanti kita balik.
5 bulan kita masak. Selamat datang Pasir Putih. Ambil susu reward Oh, kedua. rombak Pasir Putih. Oi, 6.30. 18.30 masih di Kota Baru. Agak-agak pukul apa dah sampai Batu Gajah ni. Kalau Batu Gajah Kelantan, kejap lah boleh sampai. Batu Gajah Perak ni. Apa-apa kita pergi cari Petronas dulu. Tinggal 103 km. Kita isi dekat Petronas lah. Oh, top up tu 60 63 ni. Tak potong yang body ke ni? Potong body kita tengok apa dia, kita top up isi minyak. Dekat Petronas. Petronas mana ni? Kat Kota Baru ni. Tak pastilah Petronas apa ni. Tapi yang kita tahu dah masuk Kota Baru lah. Apa-apa kita top up minyak dulu pergi penuh. Senang. RM60, RM50, RM110. Jom, teruskan lagi perjalanan. Jom lagi perjalanan kita ni. Okey, jom. Dah top up RM48, 48 sen. Kira 50. Baru ni 50, ni 50. Dah 100 kos minyak. Oh, tempat. Oh, gila berapa inci dia angkat. Malam ni makan atas sikit. Semalam kita makan kat Jeli, malam ni kita makan dekat Bukit Bunga. Tengok wave pukul 1.30. 1.30 baru sampai Perak. Oh. Berhenti makan dulu, tak kita teruskan perjalanan. Tu mata cerah lagi nampak. Ada sekali lagi. Bulan 1 pula kita main. Kepala yang golek. Kamu ni lawak lah. Kacau. Minum sikit ya pun. Kacau je lebih. Kacau. Kacau. Minum. Sudah. Jom kita terus perjalanan. Tengok. Tak ada apa yang nak direkam malam-malam ni, gelap. Kalau ada yang menarik lagi kita sambung. Kalau tak ada, tengoklah kat mana. Kita nak teruskan perjalanan. Mungkin dalam pukul 1 lebih baru sampai. Jom. Cop lagi perjalanan ni. Oh, gelap pukul 10. Pukul 10 tak sampai Jeli lagi. Tapi tak apa. Dah yang wajib semua dah buat habis dah. Jom, slow gerak. Kita tengok pukul berapa sampai. Sampai di Ipoh nanti kita sambung balik. Baru sampai Banjaran. Ada setengah lagi. Kabus lepas. Bawa kereta ni tak ada lampu kuning. Bila kabut tebal tak nampak. Nampak. Kabus. Kita berhenti kejap, kita teruskan perjalanan. Nampak kabus. Tak nampak jalan, kabut tebal. Kabut tebal boleh melepasi Banjaran. Inilah kalau kena cari kereta yang ada lampu kuning. Kalau lampu putih ni memang gagal lah. Jom slow. Ada 73 km lagi nak sampai Pekan Gerik. Baru masuk tu Kuala Kangsar. Pukul 1.45 pagi. Tu Kuala Kangsar. Tak jauh lah sikit lagi.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Okey, habis trip Batu Gajah Besut Batu Gajah. 2 hari 1 malam. Okey. Buat kali pertama kita bawa Mavic merah, Mavic anak kita ni. Boleh lah 130. Last tadi kita top up minyak RM30. Sungai Perak. Jadi jumlah kesemua 130 pergi dan balik. Kalau bawa Hilux merah mau dekat 200. Okey, dah lewat lah pukul 2.20. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Hilux Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Hilux Merah, channel yang tak seberapa. Tunggu bulan 1 kita pasang RTT baru boleh start camping balik. Apa-apa pun buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.